Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung sesi kita yang terakhir ayat 61 hingga 78. Allah Ta'ala berfirman, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang hendak kamu dustakan. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wa min dunihima jannatan." Dan selain daripada dua syurga itu, dua syurga lagi untuk menjadi balasan bagi golongan yang peringkat yang kedua. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang hendak kamu dustakan. Mudhammatan, kedua-duanya menghijau subur tanamannya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang hendak kamu dustakan. Fi ma'ainani nadhakhatan. Dalam kedua-dua syurga itu terdapat dua mata air yang terus-menerus memancut airnya. Jadi dalam kehidupan kita ni, masa hidup pun kita perlukan air, selepas mati pun kita perlukan air. Maka di syurga pun disediakan lagi kepada kita air. Sebab air ni adalah asas kehidupan. Nak menunjukkan bahawa air tu semasa dunia pun Tuhan bagi kat kita. Dalam syurga pun Tuhan bagi kita. Dalam keadaan yang mengalir. Macam air Zam-Zam tu kan. Sentiasa mengalir, tak pernah putus, tak pernah kering. Walaupun dah berjuta-juta orang dah minum, begitu juga di dalam alam di syurga kelak, disediakan juga air yang memancut-mancut airnya untuk kita minum, menyegarkan badan kita, membersihkan badan kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang hendak kamu dustakan. Fi ma fakihatun wa nakhlun wa rumman. Pada kedua-duanya juga terdapat buah-buahan serta pohon-pohon kurma dan delima. Di sini nak menunjukkan bahawa mengapa disebut beberapa nama buah. Jadi di sini dikatakan buah-buah syurga ini adalah kurma, buah delima. Dan di dunia ni pun ada kurma dan delima. Tentu dia punya kualiti delima dan kurma di dunia dengan kualiti yang ada di dalam syurga itu tentulah berbeza. Tetapi jika kita ini suka makan delima, suka makan buah kurma, menunjukkan kita ni suka dengan buah-buahan syurga. Dan buah-buahan syurga ni jika dikaji memang mempunyai khasiat-khasiat yang berbeza dengan tumbuh-tumbuhan yang lain. Disebut secara spesifik. Tentu di sini memerlukan kajian yang mendalam lah mengenai mengapa disebut secara spesifik tentang khasiat-khasiat yang ada dalam delima dan buah kurma. Kemudian disebut lagi, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang hendak kamu dustakan. Simple saja. Tentang nikmat buah kurma, buah delima. Cukup. Dua-dua ni untuk dijadikan sebagai hujah kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat dalam cerita-cerita lama ni, buah kurma ni memang, buah delima ni memang menjadi buah yang dihidangkan di dalam hidangan-hidangan orang besar-besar. Buah kurma ni sebab dia, buah delima. Buah delima ni satunya dia mencantikkan kulit kita, mengelokkan dalaman badan kita, terutama kalau kita makan. Kemudian kita perah pula jadi air buah delima tu sedap, memang sedap. Di sini Allah Ta'ala sebut lagi fihinna khairatun hisan. Dan kedua-dua syurga itu juga terdapat teman-teman yang baik akhlaknya lagi cantik parahnya. Sekali lagi disebut tentang kedudukan bidadari yang baik akhlaknya lagi cantik parahnya. Khairatun hisan. Yang lebih baik. Hisan, cantik. Parasnya. Di sini disebut dengan jelaslah sehingga dikatakan bahawa jika bidadari ini minum air, akan nampak air itu turun. Nampak dalam badan dia itu turun. Air-air tersebut. Maksudnya dia kata halusnya kulit bidadari yang ada di dalam syurga. Diulang sekali lagi. Menunjukkan bahawa perkara ini ada. Dan menjadi satu nikmat yang besar bagi orang yang beramal soleh dan beriman. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka yang mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang hendak kamu dustakan. Hurum maqsuratun fil qiyam, iaitu itu adalah bidadari-bidadari yang hanya tinggal tetap di tempat tinggal masing-masing. Sekali lagi Allah Ta'ala sebut tentang bidadari yang mana telah ditempatkan mereka ni pada satu tempat yang tertentu. Bagi orang yang tertentu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban? Maka mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang kamu hendak dustakan. Lam yatmishunna insun qablahum wala jan.
bidadari-bidadari itu tidak pernah disentuh sebelum mereka itu oleh manusia dan juga oleh jin. Maksudnya bidadari yang disediakan oleh Allah Ta'ala dalam syurga itu tidak pernah disentuh oleh mana-mana manusia dan juga golongan jin. Maksudnya mereka ni adalah wanita-wanita yang suci. Sebagai satu nikmat Tuhan nak bagi kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Fabi ayya ala rabbikuma tukadzibah, maka mana satu di antara nikmat Tuhan kamu yang hendak kamu dustakan. Muttaqina ala raf'in khudin wa abkhariyin hisan. Penduduk syurga itu bersenang-senang di dalamnya dengan berteleku di atas bantal-bantal dan cadar-cadar yang hijau warnanya serta permadani-permadani yang sangat indah. Macam kita pergi dekat negara Arab ni, kita akan duduk di tempat yang ada permadani, ada kosyen-kosyen, kita duduk bersendak-senang sini, umpama bersenang-senang macam tu lah. Bayangan-bayangan tu diberikan. Jadi bila kita hias rumah kita dengan madani, tilam-tilam, menunjukkan kita ni memang sedang menghayati apa yang disebut dalam Quran, nikmat-nikmat tersebut. Memang seronok kita duduk sembang, minum kopi dan sebagainya. Itu gambaran ketika di dunia saja. Di akhirat kelak, tentulah kita tak dapat bayangkan betapa seronoknya kita bersenang-senang dalam syurga itu dengan bantal-bantal, dengan cadar-cadar hijau, dengan pemandangan yang sangat indah. Di permadani ni memang kalau di dunia ni memang dijual dengan mahal lah. Bukan yang murah, tak ada yang murah. Tak ada yang murah maksudnya RM10, tak ada lah. Semuanya ada harga yang setimpal dengan warnanya, kualitinya kan. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka mana satu di antara nikmat-nikmat Tuhan kamu yang nak kamu dustakan. Dan yang terakhir sekali Allah Ta'ala sebut, Tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram, maha sucilah nama Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Di sini sekali lagi Allah Ta'ala menyebut dengan tabaraka ini sebagai penutup kepada surah ini bahawa Allah Ta'ala tidak pernah menzalimi hamba-hambanya. Yang kedua, Allah SWT ini bersifat adil dan bersifat mulia, kemuliaan dan kebesaran. Maksudnya di sini Allah SWT tidak ada seumpama dengannya daripada segi sifatnya, namanya, kelakuannya, perbuatannya. Dan Allah SWT bersifat adil dan keadilan Allah tidak dapat tidak dapat dibandingkan dengan mana keadilan makhluk. Sebab Allah Ta'ala juga bersifat Al-Hakim, Maha mengetahui. Dan di sini disebut bahawa semua nikmat-nikmat tersebut juga akan binasa kecuali nikmat-nikmat yang tertentu yang akan dikekalkan oleh Allah SWT seperti syurga dan neraka. Dan semua ini dengan kehendak Allah Ta'ala juga. Dan juga Nabi juga selalu membaca dua ayat tersebut dalam Jalal Ikram ni selepas solat. Seperti yang disebut oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW selepas daripada bagi salam, Nabi akan duduk sebentar dan akan baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Di sini menunjukkan bahawa nama Allah SWT ya dzal jalali wal ikram itu disebut oleh Nabi selepas daripada sembahyang bagi menunjukkan kepada kemuliaan dan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Setakat itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Di sini saya ingin memberi nasihat kepada pelajar mengenai fadilat membaca surah Ar-Rahman, terutama ayat yang di awal surah Ar-Rahman daripada 1 sampai kepada ayat 6, iaitu Ar-Rahman, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamul bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajru yasjudan. Di ayat 1-6 ini dikatakan bahawa jika diamalkan untuk menguatkan ingatan dan untuk memperhalusi kepahaman kita terhadap ilmu, insya-Allah Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita kepahaman yang mendalam terhadap ilmu yang kita pelajari. Eloklah diamalkan ayat ini selepas daripada sembahyang sebagai satu bacaan ayat Quran dan juga doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.